Selamat pagi, selamat datang ke Stadium Mang Jumat untuk menyaksikan perlawanan suku akhiran kedua Piala Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Melaka berdepan Johor Darul Takzim. Juara bertahan JDT, juara pemenang 3 edisi berturut-turut, melangkah masuk dengan kelebihan 5 jaringan. Sekali lagi gerakan dari sebelah kanan, jatuhan tenang rendah. Belakang Jairo, 3 pemain menunggu, satu lagi percubaan yang berjaya dilakukan oleh Jairo. Tapi terlalu ramai pemain-pemain Melaka yang bersiap sedia untuk bertahan. Banyak digunakan di permulaan separuh masa yang pertama ini. Kece untuk Jairo, melintang dan Kobin. Agak mudah dari Kobin Ong. Yago Seza. Kemudiannya Kece, dan di sini Jairo mencari Fapus. Tiada kawalan yang diberikan ke atas Kobin Ong. Dengan mudah menolak bola masuk ke gawang yang sudah pun ternganga luas. Ini dengan satu lampungan dapat ditanda oleh Simon Lingbo. Ahmad Danish, kawalan pertama yang baik dari Ahmad Danish. Tapi tolakan itu agak mengecewakan. Dapat dipintas oleh Kobin Ong untuk diserahkan kepada Nene, dan kali ini Figueiredo kembali sebenarnya. Nene cantik, satu pergerakan yang cukup sempurna di antara Jairo dan juga Joao Figueiredo. Bermula dengan hantaran lemah dari Ahmad Danish yang dipintas oleh Kobin Ong. Kemudiannya kombinasi permainan yang cukup baik yang ditampilkan oleh Jairo dan juga Figueiredo. Tiada peluang untuk Sam Somerville. Yun, Ahmad Danish, rempatan terus. Pak Wang Il. Itulah percubaan yang terbaik berjaya dihasilkan oleh Melaka. Christian Abad berada dalam kedudukan yang tepat untuk menyelamatkan keadaan. Kobin, Martin untuk Nene. Kita dari Nene, tadukan yang terus menuju ke menerjah jaring. Gol yang ketiga untuk Johor Darul Takzim. Sentuhan datang dari Jairo, menewaskan Firdaus Irman untuk cuba mendapatkan sesuatu buat Melaka. Klasik, ada ruang untuk Cik Rashid. Hantaran kepada Syamsuddin. Akhirnya ada sesuatu yang dapat diraihkan oleh para penyokong Melaka pada malam ini. Biarpun pintu ke separuh akhir sudah pun tertutup, tetapi jaringan akrobatik dari Ahmad Syamsuddin memberikan keceriaan buat tuan rumah. Dari gerakan yang menarik diatur dan hantaran yang dilakukan oleh Cik Rashid, dinanti oleh Syamsuddin untuk satu aksi yang boleh mungkin menjadi antara jaringan terbaik bagi kempen Piala Malaysia musim ini.
Darul Takzim juara bertahan. Mara ke separuh akhir. Mereka akan berdepan dengan Kuala Lumpur City selepas menyelesaikan tugas suku akhir yang kedua ini di Stadium Hang Jebat untuk menjadikan keputusan utama Melaka 1 JDT 3 JDT Mara dengan kelebihan agregat 8-1.